Saya Mahadi bin Cik Ngah selaku pegawai. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala. Beli dulu kita ada dekat. Kita tengok umur kereta janji kita semodal kita dah bawa keluar. Tak sampai dulu masa tu. Bahawa calon-calon yang disahkan bertanding dalam pilihan bahagian pilihan raya Parlimen 116 Masa Maju adalah seperti berikut. Banyak seperti lah. Yang pertama, Datuk Syafiee Abdullah. Hari mengundi awal akan diadakan pada 30 bulan April 2013 dan hari mengundi pada 5 bulan Mei 2013. Kasih ubah. Pusat-pusat mengundi akan dimaklumkan seperti di Gora 8, notis pilihan raya yang dipertandingkan yang akan diwakilkan dan dipamerkan di pusat pengundian yang ditetapkan. Sekian dimaklumkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Syukur kepada Tuhan tak ada calon dia. Dia sudah angkat dia beliau bang lari. Kita punya brother dalam pakatan. Pakatan ini dua bersama-sama nak bagi suntik negara kita. Negara kita perlu banyak suntik. Okay, today we are not supposed to talk too much. Dari segi sebagai calon, Riban terima kasih. Saya pun syukur kepada Tuhan tidak ada calon bebas. Bolehkan kita. I am number 2. I ada Dr. Tan Ki Kwong. Dan dari segi kempen, please Datuk Syafiee dan saya sebagai calon janji we will ikut peraturan, everything will be peaceful. Baru-baru ni saya dengar, I don't know how this is true, di Bandar Tun Razak, Tan Sri Khalid versus 133-year-old boy, I will call you, FRU keluar. So please, I don't know, maybe certain people may provoke you, or call you name, or apa-apa. Please sabar dan tenang. Anything or Hamdi or Raini, but don't call me now. Sebab saya sibuk
Please ya. Jangan bulu, jangan ejek. Sebab apa? And jangan tunjuk semangat angkuh. Please. Certain people say this. As far as I'm concerned, macam football match. Until the last whistle is over, we fight. Fight meaning not lawan bagus. Campaign. Dari segi kebenangan, kita mau menang kau. Side mana side? Football side mana? Ini kali how come you're not wearing MU wear t-shirt? Saya kata football tak mau menang 1-0, mau menang 10-0. Okay, so now already membolehkan go and put out all my handsome photos and so on. Joke lah, sometimes joke lah. Handsome but not so young. So, Rivan, terima kasih for all your enthusiasm, Dr. Raini, to help many activities termasuk kesihatan dan something. Kalau apa-apa tak ngam, sila rujuk kepada Hamdi, ejen saya, dan kita boleh runding dengan SPR, polis dan sebagainya. So, okay, let's go!